Dalam keadaan itu yang marah dek ziarah kubur hari raya ni. Kita tak arah pada fak ziarah kubur hari raya ni. Kita tak ziarah kubur hari raya ni. Diri kita diri apa kita tak ziarah maaf sama dah. Maaf terkomih, maaf terkomih. Seorang istiqamah semua lama-lama dah. Dalam keadaan itu bila pak hari raya ni kita tak pergi apa malah nak simu dengan orang. Orang amat hari raya ni. Kita tak sukanya dia simu-simu dengan orang. Kita pergi kubur, kita pergi pas subuh lalu tu malah nak simu dengan orang. Dalam keadaan itu kita tak gilih hari raya ni, hari raya Idul Fitri, Idul Adha kita tak gilih secara kubur kita ni riak kita ni kita tak gilih. Tapi walaupun kita tak gilih, kita tak anti nama hak dogi tu. Hagi comel orang panggil orang tak lupa ibu bapa. Patut kita tak gilih kerana kita tak gilih maaf dah. Betul khamis dah. Ada. Apa tu dalam hadis Nabi kata nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku larang fakmu pada awak selera daripada ziarah kubur. Kau takut mu baru masuk Islam pergi ziarah kubur, mu dah puja kubur. Apa tu lah ni fa mu imai ke mahrah fazuruha, maka ziarahlah kamu akan kubur. Fa innaha, kerana ziarah kubur tu tuzakkirul akhirah. Bagai-bagai riwayat. Tuzakkirul mauta. Ziarah kubur tu mengingatkan mati, mengingatkan akhirat, menzahirkan dunia. Yalah bagi kita pergi ziarah kubur hanggalah ingat, tak galak lah tu. Apa tu Nabi suruh dalam hadis tu ya Rasul pergi ziarah kubur hari mana malam nak. Dalam hadis ni suruh syakbeh masalah Nabi pergi ziarah kubur pakai al-raqaq malam ni suruh syakbeh. Hak tu menentu malam dah. Lepas tu hadis hak ada ayat ni, ayat lah kata hari mana. Malam mana dak ayat. Apa tu? Dia mau pergi ziarah kubur hari raya ni. Buat apa? Kerana dia bila puasa ni hari buat makan kilo malam tu, esok ke tu. Lepas tu esok luweh tak kerja ke apa. Ziarah kubur weh pakai jadi pergi ziarah kubur. Tu nak jadi. Salah mana? Mana dalil? Ada dalil hadis ni. Ada dalil semua dah, ada dalil semua. Fak wadai nak cari dalil tak temu. Bila duk boba dia mengadakan hukum baru. Bid'ah dalalah. Raya ni tu bid'ah dalalah tu duk mai tasbih duk ziarah kubur tu. Duk berat dia mengadakan hukum baru. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jaga molek naik di kafir tu. Tak khabar tadi nak di kafir. Akidah punah musyabbihah tu dah tak khabar. Dia anti akidah Asy'ariyah Maturidiyah tak khabar. Akidah yang punah dah tu hari tu. Tak khabar. Tarikh hanguk haja juta haja ya. Supaya Syiah Ali Jumaah nak Syiah Ali Jumaah ulama Mesir ke apa no. Ulama Mesir kata apa? Kilabul Yahud. Anjing Yahudi yang ulama Mesir dah. Ulama Syria, ulama mana anti semua. Nak timur Wahabi mari mana adakah Yahudi dia lelaki? Nak kucawi Islam dak senang. Timur Syiah juga Yahudi juga, munafik Yahudi. Tengok tu. Cik molek lagi. Dengan molek nak nasihat tu. Ada nasihat fuah bahasa baru jadi Wahabi. Tak tak hasut. Dah mau mati, dah mau set lah.